Okay guys, so pada video kali ni kami ke Paradise Spa Hotel. Paradise Spa Hotel ni dia ada dekat Port Dickson Negeri Sembilan. So apa tunggu lagi? Jom kita ke Paradise Spa Hotel. Dah bersih bling. Hi guys. Petang ni kita ada kat mana? Dekat Hotel Paradise Spa dekat Port Dickson kat PD ni guys. So kita stay vacation kot kat sini. Ada Mami, ada Wafa. Mana? Bag. Jom. Ni kolam. So kita nak masuk ke dalam Paradise Spa Hotel. Depan tu ada Glory Beach Resort. So dia kat sini ya. Jom kita nak masuk ke dalam. Kita bercuti lagi. Tak nampak. Jom. Kita dua satu-satu. 211. Ya. Hai. Jom. Kita nak masuk tengok keadaan dalam bilik Paradise Spa Hotel kat PD. So jom kita room tour. Kita room tour kat sini kat Paradise Spa Hotel. Ada apa dia bagi ni? Tempat untuk minum. Kalau haus. Ada apa? Teh. Kopi. Dan kopi. Ada air kosong. Nanti kita ni je. Ni so untuk ni kita dapat dalam 180. So ni view dia. View tapak parking je. So kita hotel view tapak parking je. So katil single 2. Okay. So dapat TV. Ada ni. Nak keringkan rambut ke apa. Aircon. And ni toilet dia. Okay, not bad lah. So ni lah dekat Paradise Spa. Cepat. Sekarang ni kita nak pergi mana? Kita nak ke level 5. Dekat rooftop kita nak mandi pool. Meriah. Sinilah. Tekan level 5. Tu. Tu swimming pool level 5. Okay, so sekarang ni kita nak ke rooftop. Testing Kita nak. Ya ke tak ada orang? Takut ramai. Wafa. Jom, kita nak tengok dia punya pool. Ada gym juga kat sini. Sini. Ada gym. Dia ada swimming pool. So dekat rooftop dia ada tempat tukar baju. Ni untuk budak-budak. Dia ada budak-budak saiz. Dan juga dia ada dewasa saiz lah. Tak sini.
Dah lama. Sampai mana? Oh, ni view dia. View nampak. Dan kita boleh nampak view pantai. Tu pantai Tanjung Gemuk. Kat sana tu kalau nampak tu pantai Tanjung Gemuk. So kita boleh nampak view lah. Kat sini tu kita boleh nampak Glory Beach Resort punya hotel. So ni view dekat kawasan sini. Ni dekat tinggi level 5. Tik. Cepat sekali lagi. Lompat. Okay. Dia ambil nasi lemak. Berikut. Ada nasi lemak. Okay, itu boleh. Okay, nah. Dah. Biru. Sikit. Yes, okay dah. Okay, next. Chicken curry. Okay. Okay, next. Ni apa? Tak nak. Ni nugget. Okay. So pagi ni kita breakfast dulu dekat hotel ni. So ni kita ada ambil ada bihun, nasi goreng, kari ayam, ada cereal, ada nasi lemak dengan roti bakar.